Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam kebersamaan UMT dan salam Hepa Bingkas. Kembali lagi kita ke podcast Asar Idaman, yang mana dalam podcast Asar Idaman ni kita akan membincangkan, menyelami dan juga mendalami sama-sama berkenaan dengan 7 gagasan idea menatah mahasiswa idaman. Dan kali ini, episod kali ini kita akan membincangkan tentang salah satu daripada aksaranya, iaitu mempersiapsiaga mahasiswa sebagai bakal alumni hebat. Jadi sudah tentu tidak keseorangan saya pada hari ini, dan bersama-sama saya pada hari ini iaitu dua panel saya kira cukup kita kata sesuai dan juga tepat dalam kita nak membincangkan salah satu aksara dalam aksara idaman ni. Dan bersama saya pada hari ini iaitu Profesor Madya Kemis Dr. Muhammad Zuhaimi bin Rozaini selaku pengarah Pusat Alumni, dan juga Encik Muhammad Hafizi bin Said pengarah Pusat Latihan Pelayaran UMT. Dan mungkin sedikit bersedia ke panel-panel kita? Sihat? Nampak agak nervous, nampak agak gemuruh di situ. InsyaAllah sihat. Alhamdulillah. Jika okey, kita teruskan. Dan mungkin soalan warm up dululah. Mungkin saya mulakan dengan Dr. Zul terlebih dahulu. Sebab kita nak bercakap tentang alumni ni, kita rasa yang paling utamanya mestilah sudah tentu pengarah pusat alumni. Tak begitu Encik Hafizi? Betul. Okey, jadi mungkin sebagai permulaan Dr. Zul, apakah yang dimaksudkan sebenarnya dengan frasa mempersiap siaga mahasiswa sebagai bakal alumni hebat yang telah diperutuskan oleh Prof. T.N. Sepa waktu putusan beliau tempoh hari? Baik, terima kasih Syam, terima kasih banyak. Terima kasih Encik Fizi. Syam, apa khabar? Khabar semua? Sebenarnya bagi saya frasa mempersiap siaga ni, mahasiswa tu tak perlu cemerlang. Macam bukan tak perlu cemerlang, dia tak perlu hanya cemerlang ketika belajar. Kan? Tapi saya rasa dia perlu dibentuk sejak awal lagi untuk jadi individu yang bersedia hadapi dunia sebenar selepas graduasi. Macam-macam. Yeah. Kan? Dan siaga dia bermaksud lengkap. Kita dah lengkapkan dia dari segi ilmu, dari segi sasiah, dari segi kepimpinan dan jaringan sosial, serta yang paling penting adalah semangat untuk cintakan universiti. Dan bagi saya, alumni yang hebat bukan terbentuk selepas convocation, tapi dibina dari hari dia pertama kali ataupun hari pertama dia menjejakkan kaki ke universiti. Dari hari pertama? Ya. Itu bagi saya untuk mempersiapsiagakan apa frasa tu, apa yang diceritakan lah, mempersiapsiaga mahasiswa sebagai satu bakal alumni hebat. Okey. Okey Dr. Zul, mungkin kita bagi soalan top up lagi lah kepada Dr. Zul lah, mungkin untuk kita menampakkan lagi gambaran yang lebih luas. Dan mungkin Dr. Zul boleh ceritakan sebab ataupun mengapa penting untuk mahasiswa kita ini berfikir bahawa sebagai bakal alumni dan bukan sebagai seorang pelajar yang mungkin dia mulakan pengajian di UMT hari pertama seperti doktor cakap tadi, iaitu untuk mempersiapsiagakan bakal alumni ini. Tapi mengapa penting untuk dia ada satu pemikiran ataupun pola mindset dia yang kata dia patut datang kemari ataupun belajar di sini, dia starting pemikiran dia terus sebagai apa yang dia nak siap-siagakan sebagai bakal alumni dan bukan sekadar belajar di sini. Baik. Bagi saya, bakal alumni dan bukan sekadar pelajar ni, apabila mahasiswa melihat diri mereka sebagai bakal alumni, mereka mula letak satu perasaan tanggungjawab. Okey, tanggungjawab terhadap reputasi universiti, terhadap tindakan mereka, kan? Dan setiap tindakan, sama ada di media sosial ke, di kolej kediaman, di kampus, dalam komuniti, dia mencerminkan imej ataupun citra universiti UMT. Dan cara fikir ini dia menanam rasa satu macam pemilikan ataupun sense of belonging, kan, ataupun jati diri di universiti yang sangat kuat bagi saya. Okey. Jadi kalau kita cakap tentang sense of belonging, doktor, mungkin Cik Hafizi pun boleh tambah susah sebenarnya kalau kita nak katakan mahasiswa ni ada sense of belonging, kecuali kalau dia terlibat dalam aktiviti ataupun perkara-perkara yang berlaku di luar bilik kuliah. Mungkin macam dari sudut Encik Hafizi sendiri dari Pusat Latihan Pelayaran, bagaimana mahasiswa ni yang bakal ataupun yang telah bergelar alumni ni, dia menyumbang kembali kepada universiti melalui, kita rasa ada sense of belonging pada diri dia sendiri. Okey, terima kasih Syam soalan tu. Saya rasa ada benarnya apa yang Syam lontarkan tadi. Kalau mereka tiada aktiviti yang mengikat mereka, yang memberi
orang kata menanam memori mereka ketika berada di UMT dahulu, satu ketika dahulu, maka kecintaan dia atau sense of belongings pada institusi mereka dulu mungkin tak ada lah. Dia menganggap, kalau saya pun sebagai pelajar dahulu, saya anggap tempat tu paling so-called neraka bagi saya. So saya tak suka, saya tak nak ingat pun kan. Jadi kalau tempat tu memberi memori yang indah bagi saya, memberi satu, orang kata yalah, membuatkan saya rasa saya bangga pada institusi saya, alma mater saya, maka saya akan sampai bila-bila pun saya akan menyebut, oh saya graduate UMT, saya mahasiswa sini, saya hasil daripada program ini dan itu kan. Tapi balik pada soalan Syam tadi, bagaimana nak mengikat benda tu, saya rasa itu peranan, bukan saja peranan pusat alumni. Saya tak nampak begitu. Saya rasa kena ada peranan di peringkat program lagi. Betul. Sebab program yang rapat dengan mereka sebelum mereka menjadi alumni. Macam kita tadi nak buat aktiviti tersebut, bukan perlu alumni yang buat kan. Itu patut ditanamkan oleh di peringkat program. Macam saya ambil sendiri lah program saya, Sains Nautika. Alhamdulillah kami memang daripada awal dahulu semua staf faham aktiviti kelas ini, tapi luar kelas tu ada aktiviti lain yang bersama student. Kami wajib tau, pensyarah nautika wajib kena pergi berkemah di pulau bersama student. Itu bukan bawah subjek. Itu just orang kata untuk engagement. First semester dah kena, second semester dah kena. Saya sendiri, bagaimana saya nak engage with my students, apa saya buat, the first thing first is saya ajak naik Bukit Besar. Yes, first semester saya ajak naik Bukit Besar. So those student kata, ada yang budak tu, saya ingat lagi, budak Terengganu, budak Batu Buruk. Dia kata dia duduk Batu Buruk lalu hari-hari tapi tak pernah naik Bukit Besar. Okay, budak Terengganu tu macam tu. So dia itu memori. Daripada tu dia build up the teamwork, dan dia akan ingat benda tu. Semalam pun saya berkesempatan menghadiri majlis perkahwinan student saya, batch 10 yang dah bergraduate 7 tahun lepas di Kuantan. So dia orang invite saya, dia orang, yalah, dia orang pun masih ingat lagi memori-memori lama apa yang program buatkan untuk mereka. So keyword saya tadi bukan saja kita letak pada alumni, pusat alumni, tapi kita kena letak juga tanggungjawab membina aktiviti memori kekitaan dan kecintaan self belonging tu from fakulti dan program. Tu keyword saya lah yang saya nak sampaikan. Macam mana Dr. Zul? Betul. Okay. Right. Saya ingat Dr. Zul nak tambah tadi. Saya ingat dia nak tambah agak. Okey, mungkinlah betul lah seperti yang Cik Hafizi sebutkan tadi. Benda tu bukan atas tanggungjawab pusat alumni secara sepenuhnya. Dia perlu ada sinergi antara bukan saja di peringkat program ataupun fakulti, tapi saya rasa di HEPA, di pusat-pusat pun perlu ada usaha sama ke arah kita nak mengikat ataupun nak merantai lah, kita sebutkan mahasiswa-mahasiswi kita supaya di universiti apa kegiatan dia, di universiti apa program yang telah dia buat dan menyebabkan untuk dia kembali semula kepada universiti untuk menyumbang semula. Itu yang kita sebut sebagai sense of belonging lah. Mungkin macam saya sendiri pun kan, baru habis dah convocation dan masuk semula ke sini lah. Dan saya percaya ramai lagi di antara alumni-alumni kita ataupun bakal alumni kita yang memang sudah bersiap sedia untuk membantu universiti. Cuma mungkin dia tak nampak platform ataupun dia tak nampak manfaat. Mungkin Dr. Zul, bagaimanakah hubungan sebenarnya antara mahasiswa dan juga universiti ini dapat kita memperkukuhkan ekosistem universiti? Biarpun dia sudah habis convocation, dia sudah bergelar alumni, tetapi bagaimana hubungan antara mahasiswa dan alumni ini dapat memperkukuh ekosistem universiti kita sendiri? Baik, bagi saya untuk kita memperkukuh ekosistem universiti, saya rasa hubungan ni dia ibarat satu kitaran kehidupan di universiti. Alumni memberi inspirasi, dia boleh kata memberikan juga peluang pekerjaan kan, dan membimbing mahasiswa-mahasiswa kan, dan mahasiswa pula dia menjadi satu generasi penyambung legasi kan. Dia macam ada timbal balik lah kan, dia sebelum, yang ni selepas, ni semasa kan. Dan jaringan ini dia membentuk satu ekosistem lestari lah, di mana ilmu, pengalaman dan peluang tu bergerak dua hala. Sebenarnya di setiap fakulti sekarang pun kita dah start program-program ke arah penglibatan alumni yang lebih giat lagi
Kan kita ada baru-baru ni kita ada program nama Aspire, kan, alumni strength and synergy. Lepas tu kita ada program Spark oleh daripada FSMA yang akan dilancarkan tak lama lagi, kan. Dan semua program-program ini memberi orang kata peluang kepada kita untuk memperkukuhkan lagi ekosistem timbal balik tersebut. Kan, itulah peranan alumni yang sepatutnya kita letakkan, kan. Mereka perlu datang, bukan perlulah, digalakkan untuk datang dan menyumbang kembali kepada program-program kepada mahasiswa, pada junior-junior mereka, kan. Dan mahasiswa yang ada, kita adalah orang kata pelapis ataupun penyambung kepada legacy ini. Kita menjadi player dan kita dapat untuk kita absorb, kan, dan kita praktikkan bila kita keluar nanti selepas convocation, insyaAllah. Dan mungkin kita juga macam contoh Dr. Zul sebutkan tadi lah, hubungan antara mahasiswa dan juga alumni ni, dan juga ada program-program di peringkat fakulti yang telah dilaksanakan, dan seperti yang kita juga sebut awal tadi bahawa tanggungjawab untuk adanya hubungan ataupun ikatan antara mahasiswa juga alumni ini tidak boleh diserahkan sepenuhnya kepada pusat alumni semata. Dan juga mungkin juga kita boleh lihat daripada sudut kita, asyik nak bercakap tentang nak menatah mahasiswa idaman, kita nak membentuk mahasiswa yang boleh menyumbang kembali. Cuma daripada kita di pihak pengurusan ataupun daripada pihak fakulti maupun di HEPA, mungkin kita dapat lihat perlunya ada juga usaha ataupun ikhtiar untuk mewujudkan satu universiti idaman supaya mahasiswa-mahasiswa kita ni berasa teruja dan juga bersungguh-sungguh, ataupun seperti yang kita sebutkan tadi, the phrase sense of belonging. Dia rasa bahawa UMT ni perlu untuk kita bantu semula lepas kita habis belajar nanti. Dan mungkin Encik Hafizi, dalam pandangan Encik Hafizi sendiri, apakah yang Encik Hafizi lihat sebagai ciri-ciri seorang alumni yang hebat? Adakah dia menaiki tangga corporate tu dah kira sebagai hebat, ataupun dia menyumbang biarpun dalam amount yang sikit tetapi konsisten, itu juga dikira sebagai alumni yang hebat? Ataupun mungkin daripada sudut dia menghabiskan tenaga dia untuk membantu mahasiswa kita yang sekarang berada? Mungkin Cik Hafizi. Okey, menarik soalan ni, Syam. Ya. Okey, dalam antara kita bertiga ni, saya saja bukan alumni UMT. Syam dengan doktor adalah alumni UMT. So, saya tanya Syam dulu lah, apa hebatnya Syam? Saya biasa-biasa. Jangan gitu. That's why you berada di sini, kan? Mesti you ada something. Kalau saya orang luar, okey, bukanlah saya orang luar sangat. I mean, saya bukan pensyarah you, dan juga, tapi saya mengenali Syam daripada MPP lagi. So, karakter tu kami nampak. Okey? Dari segi perwatakan tu nampak matang dan sebagainya. Itu kehebatan. Okay? Dia nampak dan deal dengan orang ada caranya. Tu saya nampak lah secara luaran. Saya bukan pensyarah, tetapi bukan pensyarah you directly, tetapi saya monitor you since you join MPP lah. Okay? Kalau doktor memang menatah betul-betul lah, kan. Memang alumni hebat lah, menjadi ikon. Pernah menjadi ikon 2023 doktor tak? 2023 ikon alumni kepada UMT. Okay? Sebelum doktor jadi pengarah di pusat alumni. Okey, kalau balik saya, kalau mahasiswa ataupun alumni yang hebat ni, okay, kita ambil contoh di luar negara lah juga, kan. Kita ambil contoh di universiti-universiti lain yang terkemuka. Kalau universiti-universiti yang besar di Amerika, kan, sebenarnya endowment mereka, sumber utama endowment mereka, endowment ni adalah kewangan pada pada universiti tersebut, adalah daripada alumni. Itu utamanya. Okay, kita boleh cakap, alah, mungkin dia orang dah kaya, dah ada Elon Musk, dah ada ini, dah ada itu, orang-orang yang memang dah established. Betul. Tapi kita boleh sumbang dengan cara kita, macam doktor cakap tadi, dengan keadaan apa kelebihan kepada kita ataupun kepada pemilik syarikat ke, memang dia ada kelebihan dia. Syarikat dia boleh jadikan pelajar kita sebagai mentoring partnership dengan budak-budak kita. Bukan sahaja pada untuk, kalau saya tengok lah, kalau bidang saya, bukan saja saya nak untuk hantar budak internship satu cerita, tetapi lebih kepada involvement dalam pembinaan program akademik itu sendiri. Sebab dia nampak dia alumni UMT, dia nampak apa kepincangan dan apa kekurangan kepada program akademik mereka. So dari situ involvement mereka akan masuk. Okay, bukan kita nak dia beraktiviti buat
orang sini apa kata program galak-galak je, bukan itu yang kita nak alumni menyumbang gitu, tapi kita nak directly tu apa. Macam saya cerita tadi, kalau di luar negara mereka menyumbang dari segi keuangan, funding dalam bentuk endowment. Tapi mungkin dekat universiti kita mungkin bukan, mereka tak jadi orang besar lagi pun, tapi mereka ada kepakaran, skills, mereka ada kompetensi yang mereka boleh share. Okay, saya ambil contoh lah, kalau bidang saya nautical science, selalu apa yang kami buat, mereka yang dah berlayar ni, bekas-bekas alumni kita akan panggil dia balik. Sebab dia akan berlayar bercuti 2-3 bulan. So kita akan panggil dia balik, kita akan minta dia buat sesi sharing with juniors. Sebab bagi saya testimoni yang paling berkesan, saya guna ayat testimoni lah, macam orang jual ubat lah kan. Okay, testimoni yang paling berkesan bukan daripada lecturer nak cerita, bukan nak kita buat program promosi. Saya tak nafikan benda tu betul kena ada, tetapi the best testimony is from our alumni. Dia yang cerita sendiri pada junior dia, dulu during saya belajar, during abang belajar dulu gini, dan subjek ni kalau kau nak score macam ni sini, dan kalau kau betul-betul nak survive dekat laut nanti, kau kena hebat dalam ni. So mereka prepare for that. Mereka, student pun percaya, junior pun percaya, oh going to be like this. Mentoring tu dah ada. So keyword saya tadi, kena ada manusia, alumni yang hebat ni tak perlu menyumbang RM1 lagi kalau tak mampu. Be a mentor, that's it. Okay, itu pandangan saya lah. Okay. Itu pandangan Cik Hafizi. Bagaimana pula dengan pandangan Dr. Zul sendiri? Bagi saya alumni hebat ni macam cam jugalah kot. Contoh mudah depan mata. Contoh depan mata kan. Dia betul Cik Fizi cakap kan. Bagi saya terlintas juga. Sebenarnya idea kita dah lama dah sebenarnya. Contoh bila kita mengadakan promosi program dekat universiti-universiti di luar sana kan. Kadang-kadang tu saya tertanya, why not kita ajak alumni kita, betul, kan. Betul. Mereka akan cerita dengan sepenuh jiwa sebab mereka dah melalui cycle tersebut. Ya. Kan, kita boleh cakap kepada orang yang menceritakan, mempromosi mengenai UMT, betul, kan, tapi ia adalah satu macam pencitraan yang sangat-sangat rigid dan rasmi. Naratifnya kan, naratifnya sama. Kan, kau masuk program ni, kau buat gini. Betul. Yes. Nanti you akan jadi macam ni. Betul. Kalau saya anak saya tak percaya. Kan, nak kena saya dulu memang bidang ni, and then tahu saya kerja kat sini. Baru percaya. Ya, betul. So kita nak orang yang dah lalu, kan. So cakap alumni itu penting bersama-sama, kan. Bukan saja, betul lah Cik cakap, bukan saja menyumbang, kan. Tapi kalau dia nak sum up dengan lebih menarik, bagi saya letakkan beberapa kriteria lah. Dan antara kriteria yang terpenting, selain daripada orang kata dia memimpin untuk bermanfaat, dia ada kepakaran profesional, kan. Dia ada jaringan sosial yang kukuh, dia juga hendak menyumbang kembali kepada alma mater, kan. Walaupun dia baru masuk universiti, kan, saya rasa kita patut nak tanamkan tu, kan. Nak tanamkan macam mana engkau nanti keluar nanti, engkau nak menyumbang balik kepada universiti. Betul. Bila dia tengok, bila dia dah masuk universiti pun ada alumni yang memimpin dia. Saya rasa lepas ni giliran aku pula lah nak menyumbang balik kepada universiti. So saya rasa alumni yang ciri-ciri alumni yang hebat, saya rasa dia mempunyai satu integriti yang tinggi, kepimpinan yang hebat, kepakaran profesional yang tinggi, kan, jaringan sosial yang kukuh, dan dia boleh menyumbang kembali kepada universiti. Jadi itulah pendapat kedua-dua panel kita berkenaan dengan ciri-ciri utama seorang alumni hebat, yang mana kita ada ikon alumni kita sebelum menggelar pengarah. Dan Cik Hafizi walaupun bukan produk UMT, tetapi sense of belonging tu saya rasa sudah ada untuk pada 20 tahun dah kat UMT. 20 tahun satu tempoh yang agak lama untuk kita kata tak ada lagi sense of belonging. Dan tadi kita bercakap tentang ciri-ciri seorang alumni yang hebat, yang mana memfokuskan kepada alumni ini selepas dia berada di luar ataupun lepas dia konvo lah, bahasa muda, lepas dia bergraduasi, dan apa ciri-ciri dia sebagai alumni yang hebat. Mungkin sekarang ni kita nak bercakap tentang sebelum dia bergelar sebagai seorang alumni ni, dia baru saja masuk ataupun melangkah masuk ke dalam alam universiti ni. Apa nilai-nilai utama yang perlu ditanam dalam mahasiswa-mahasiswa ni, ataupun kita kata doktrinisasi lah, bahasa kita kata psikologinya, untuk mereka ini menjadi alumni UMT yang benar-benar berjiwa UMT. Silakan Dr. Zul. Bagi saya soalan ni menarik juga sebenarnya. Kan, apakah nilai utama yang perlu ditanam, didoktrinkan dalam mahasiswa kita? Inilah kita nak test ni, kan. Menjadi alumni yang berjiwa UMT.
saya rasa antara benda yang paling penting kenapa kita masuk universiti kan sebelum kita bergelar alumni adalah kita datang universiti untuk mendapatkan ilmu. Kan kita pergi ke sini untuk mempelajari lebih lagi bidang tu dan mempelajari dengan lebih mendalam. Kan macam saya dulu sarjana sains kimia, kan kita nak tahu dalam bidang kimia ni dia sangat meluas. Kan dia ada kimia physics, kimia organik, kimia inorganik, kimia analisis, kan. Dan kita pergi setiap cabang itu dengan lebih details. Kan itulah bekalan kita bila kita keluar lagi untuk keluar nanti untuk menjadi seorang ahli kimia yang bertauliah. Kan itulah saya rasa ilmu yang patut kita tahu dan kita korek dan kita explore. Nombor dua, saya rasa dalam pada kita menjadi menimba ilmu, kita perlu letakkan satu part iaitu amanah dan integriti. Kan maksud dia dalam setiap pembelajaran yang kita lakukan, setiap exam perlu kita lakukan dengan menguji diri kita dengan sendiri dengan perasaan amanah. Kan itu ciri kedua. Yang tadi ilmu, kedua adalah amanah. Yang ketiga saya rasa ni paling penting adalah semangat untuk memberi balik. Kan giving back. Kan yang itulah saya rasa antara benda yang sangat penting lah kan. Tadi ilmu, kedua kita amanah dan integriti. Ketiga kita semangat untuk kita memberi balik. Kan mungkin bila mereka dah lalui satu proses di assist oleh alumni yang hebat kan dalam pada dia melalui program-program pembelajaran dia kan. Mungkin satu hari nanti dia akan tertarik, dia akan tanya balik diri dia, okey insya-Allah lepas ni apabila aku keluar nanti aku pula yang akan menjadi memberi semula. Kan yang keempat saya rasa adalah cinta kepada universiti tersebut lah. Kan itu memang betul lah saya cakap tadi yang sense of belonging tu. Dan saya rasa yang paling last sekali adalah ketahanan diri lah ataupun resilience. Nilai yang membezakan antara UMT dengan universiti-universiti yang lain. Tu bagi saya lah. Itu mungkin Dr. Zul kalau sebagai first person lah. Saya rasa macam kalau saya ni seorang yang semangat, tapi sekarang ni tak ada semangat nak menyumbang ataupun nak berjiwa UMT tu apabila bergelar alumni nanti. Itu kalau kita teliti apa yang Dr. Zul cakapkan tu lebih kepada kalau saya ni nak berubah. Tapi kalau kita bercakap tentang third person ataupun kita sebagai di universiti ataupun di pengurusan kan, bagaimana kita nak menanam mungkin daripada sudut inisiatifnya atau ada insentif-insentifnya yang akan diteruskan ataupun diberikan kepada mahasiswa ni dalam usaha kita bersama kan, sebagai di pengurusan, di peringkat fakulti, pensyarah dan sebagainya, warga UMT secara umumnya, untuk kita betul-betul menatah mahasiswa kita ni menjadi seorang alumni yang berjiwa UMT. So soalan tu pada saya ke pada saya jawab. Lah, kalau pandangan saya adalah di peringkat pengurusan, saya rasa pusat alumni pun dah laksanakan beberapa perkara. Contoh, saya bagi contoh like seed money lah. Seed money ni adalah bukan pada grant. Macam kami di pensyarah ni, seed money ni untuk grant. Tapi mereka seed money untuk buatkan program. Betul tak, Dr. Zul? Contoh, saya nampak berapa kerap pihak pengurusan buatkan program bersama. Apabila alumni dijemput ke program di fakulti contohnya. Program whatsoever lah, program bersama beri ceramah apa, tapi alumni ada sumbangan dia. Saya nampak pusat alumni ada menyumbang ticket flights, accommodation dan sebagainya. Itu saya nampak dah ada orang kata penglibatan pusat alumni untuk support benda ni. Supayanya pihak program tidaklah memberi alasan sentiasa mana ada duit nak jemput, mana ada duit kan, mana ada masa dan sebagainya. So benda tu saya nampak macam yalah, ada usaha, cuma mungkin ada kaedah lain yang lebih proaktif. Contoh kalau pelajar kita pergi ke satu-satu tempat, contohnya lah kalau lautan ke mana-mana, fieldworks, di situ ada alumni, buat saja di situ kan. Situ pun dah ada involvement dengan alumni, dan dari situ maka akan lahirlah orang kata beberapa program-program kecil-kecil lain, susulan lautan timba bala dan sebagainya. Saya nampak macam tu lah daripada pihak. Memang dah ada, Dr. Zul kan? Kita memang dah ada di peringkat pengurusan untuk memberi dana, sedikit dana. That's why saya panggil seed money lah, untuk mencetuskan satu program itu sebagai in fact kalau bagi token pun ada, Dr. Zul. Kita ada bagi token juga. Walaupun sebenarnya memang ada beberapa kritikan di peringkat pengurusan, saya nampak mereka alumni lah patut menyumbang, mereka alumni lah patut memberi, mereka alumni bukan kita yang bagi. Tetapi I think
kita kena tengok case by case, Dr. Zul Betul. Ada setengah-setengah tu alumni-nya bidangnya macam baru nak setahun jagung, tak jadi orang hebat pun lagi, kan. Jadi kita tak boleh lah berkira sangat macam tu. Tapi ada bidang yang dah hebat, dah well known, macam perikanan, bidang-bidang lama Dr. Zul, 20 tahun, 25 tahun punya bidang, memang dah ada key person, dah ada orang kata public figure pun dah ada, kan. So itu mungkin reverse lah pula. Itulah pula kita nak sedut dia orang, sumbangan dia orang, perlibatan dia orang dan sebagainya. Macam mana Dr. Zul, nak tambah? Ya, betul lah. Kami sebenarnya dekat pusat alumni pun sebenarnya macam Cik Fizi, sebenarnya kita ni bukan je mengurus data graduan. Ya, betul. Sebenarnya kita lebih kepada facilitate, betul cakap tadi, macam jabatan nilai antara mahasiswa dengan dunia sebenar. Kan sebenarnya benda tu dah diamalkan sebelum ni, cuma kita nak menggandakan dan mungkin langkah-langkah yang lebih proaktif yang kita akan tengok selepas ni lah kan. Tadi Cik Fizi cakap pasal seed money macam sebelum ni dia sangat reaktif. Kan sekarang kita pergi sikit lebih proaktif dengan kita memberikan dana penyaluran kepada fakulti based on program yang diorang lakukan. Kan, so diorang feel free untuk membuat satu program yang berkaitan, nak panggil alumni dia pun tak kisah. Kan, dan kita still lagi membantu in term of monetary lah. Kan, betul lah Encik Vijay cakap tadi, kita still macam kalau kita panggil, kalau macam masih kerja di luar kan, kita masih lagi bagi bantu kan. Kalau macam datang bagi talk 500-200 ringgit, kita memang berikan. 500 tu adalah kos datang sini, 200 tu adalah kos dia nak bermalam. Kan, dan kita bagi lagi cenderah hati kan. Dan kita banyak buat program seperti coffee talk, mentor alumni UMT kan, alumni back to campus, career talk, finishing school program. Saya rasa memang kita dah almost sama dengan semua universiti dekat Malaysia ni. Cumanya dari segi impak tu kita kena tengok dengan kaji lebih lagi lah kan. Tapi bagi saya langkah proaktif yang kita buat tu, saya rasa insya-Allah akan memberikan hasil kan, di mana kita memberi peluang kepada fakulti-fakulti dengan program-program untuk mereka sendiri buat program-program yang mengajak alumni. Kan saya tak tahu, kita di pusat alumni setiap fakulti mempunyai needs yang berbeza, keperluan berbeza. So sekarang ni kita bagi dulu kan, nak jemput dia untuk kos yang pertama ke, industri on campus ke kan, nak facilitate dia punya kolam-kolam ikan ke kan. Semua tu kita beri peluang kepada mereka untuk diorang explore dan gunakanlah dana tersebut dengan sebaik mungkin, tapi kita letakkan KPI lah. Itu yang paling penting lah sebenarnya. Betul. Kan. 7 jam. Ya, sebab kalau kita tengok pun memang banyak inisiatif yang telah dilakukan oleh pihak pusat alumni sendiri ya, dengan gandingan ataupun kerjasama dengan pihak fakulti sendiri dalam kita bukan sahaja nak ada nilai-nilai sumbangan semula oleh alumni, tetapi untuk kita mengikat alumni ini bersama kita, biarpun dia tidak ada penglibatan di kuliah, tetapi kita nak libatkan semua, bukan sahaja yang mereka yang kegiatan di luar bilik kuliah dan sebagainya, tetapi mungkin dalam kalangan kita kata pakar-pakar ataupun mereka yang ada kemahiran profesional di luar sana. Dan mungkin kalau kita boleh sebut juga Dr. Zul, kita sebut tadi tentang legasi ataupun pewarisan, dan saya rasa dan seingat saya pusat alumni pun ada memberikan insentif kepada anak alumni yang menyumbang. Mungkin Dr. Zul boleh ceritakan sikit lah untuk ni. Kesiap. Sebenarnya kita letakkan dia punya tagline dia macam namanya alumni kasih. Alumni kasih namanya lain generasi sama lain generasi tapi lain generasi tapi tempat yang sama kan, tapi lain generasi kan. Cikgu Hashimi dan juga anak dia Ain kan. Cikgu Hashimi dulu adalah biomarine kan, sekarang anak dia adalah perikanan kan. Kita belajar di tempat yang sama kan. Sebenarnya tujuan kita buat macam tu Cik Fizi macam adalah untuk menggalakkan lebih ramai alumni untuk menghantar anak dia ke UMT kan. Kita memang berikan insentif kepada mana-mana alumni yang mempunyai anak dia masuk ke UMT lah kan. Tapi saya kena berikan orang kata dia punya disclaimer sikit lah. Insentif bermula 2025 Cik Fizi. Okey. Memang lepas kita umum tu macam ramai macam yang umum, tapi semuanya dah habis lah sebenarnya. Ada dia combo cencam dah kan. Tapi itulah tu antara insentif dia lah kan. Sebenarnya banyak lagi insentif yang kita berikan kepada alumni kan. Itulah kita nak menunjukkan
sebenarnya diorang boleh menyumbang tu dalam bentuk selain daripada duit. Yes. Kan kita nak galakkan mereka datang ke universiti, tengok student kita, tengok kita punya kelengkapan kita kan, kita anak-anak buah masing-masing kan, dan bantu facilitate mereka kan. InsyaAllah untuk alumni-alumni ni banyak, ada 7 insentif kebajikan yang kita tawarkan. Macam kalau diorang sakit, kalau rumah diorang terbakar, kalau diorang perlukan bantuan kesihatan kan, dan alumni yang meninggal dunia pun kita turut memberikan insentif kepada waris mereka kan. Dan terkini untuk alumni yang sambung belajar tu apatah lagi, untuk sambung master dan PhD Encik Fizi dan macam pun kita berikan jugalah kan. So pelbagai insentif kita berikan dan kita harapkan mereka terus menyumbang kepada UMT. Itu je harapan kita sebenarnya. Mungkin Dr. Zul, kalau kita tengok juga segala macam hebahan ataupun informasi terkini pun ada dikongsikan oleh pusat alumni di media sosial dan sebagainya. Dan mungkin Cik Hafizi, kalau kita lihat pun hebah-hebahan di media sosial ni juga penting untuk alumni mengetahui perkembangan semasa ataupun perkembangan terkini berkenaan dengan universiti ataupun alma mater mereka sendiri. Jadi mungkin apa pendapat Cik Hafizi tentang peranan media sosial ni dalam memperkukuh jaringan alumni bukan saja dengan universiti tetapi juga dengan mahasiswa yang berada di universiti? Okey, kita hari ni memang tak dapat lari lah dengan media sosial ni. Sebab tu saya dalam lecture saya ada satu subjek lah. Dia tentang risiko kepada reputation. Okay? Risiko mengenai reputasi lah. Reputasi. Kalau dulu saya sentiasa cakap kepada murid saya, kalau dulu reputasi ni diukur, risiko reputasi ni diukur dalam 5 skala. Pertama, peringkat setempat. Maksudnya kalau isu tu berlaku, tahu kat UMT je. Kedua, peringkat daerah, mungkin Gombada je tahu. Ketiga, peringkat negeri, Terengganu je tahu. Keempat, peringkat nasional, Malaysia saja tahu. Dan kelima ada peringkat worldwide. Tapi hari ni kita kena ingat, kita ada media sosial. Kalau dulu kita kena tunggu TV3 datang, Awani datang, semua datang buat rakaman, buat hebahan media, baru satu dunia tahu. Tapi hari ni tak perlu. Sebab semua orang ada peranan. Semua orang just keluarkan phone mereka, do the sharing, dan satu dunia boleh tahu. Dia duduk kat Amerika pun boleh dengar. Kalau benda tu jadi hot kan, jadi viral, benda tu, maksud saya, semua orang ada access direct to the world kan. So sebabnya apabila saya mengajar dalam subjek risk, saya kata kita dah tak boleh nak bendung reputasi berkaitan dengan media reputasi ni. Sebab everybody dia boleh share the news kan. Tak macam dulu kita nak tunggu TV3 datang, kita stop lah, jangan datang, wartawan tak boleh masuk pagar kami. No, this is a closed story. Tapi kita hari ni kita tak boleh macam tu. Sebab semua orang ada peranan masing-masing. Okay, back to the cerita macam mana peranan social media untuk membantu dalam penghebahan dan sebagainya, dalam menaikkan alumni punya matters lah. Saya rasa pusat alumni tak ketinggalan dalam hal ni. Saya nampak dia di peringkat pusat, di peringkat HEPA sendiri pun yang proaktif penulisan akhbar, doktor ya. Dan juga media-media sosial yang utama. Bukan saja zaman-zaman saya memang baru ni baru saya tahu saya cakap kepada student saya, you all kena share page pusat latihan pelayaran dalam you all punya, kena like pusat latihan pelayaran dalam you all punya FB. Maaf sir, kami dah tak ada FB. Baru saya tahu bahawa generasi yang ini dah tak pakai FB rupanya. Mereka dah pakai TikTok, IG dan macam-macam lain lah yang saya tak tahu. Okay, so kena follow lah bro. Kita tak boleh lah ikut generasi kita kan. Kena ikut lah peredaran zaman kan. Dan benda-benda macam ni saya rasa UMT bukanlah ketinggalan hal macam ni. Dan saya nampak cuma mungkin approach dia mungkin kita kena tampilkan orang-orang yang public figure yang dalam alumni kita. Mungkinlah pada pandangan saya kan, kita ada a few public figure, minta kebenaran dia untuk dia buat perkongsian sikit dan show to the world kan. Why not? Itu pendapat saya lah. Okay, Dr. Zul nak tambah. Pusat alumni banyak kan, dah buat macam-macam benda dah buat dah untuk
untuk social media tu. Betul. Terima kasih Fizi. Sama Encik Syam Boleh. Sebenarnya betul. Kita platform Facebook tu untuk kita masih utama. Tapi memang kita ambil maklum generasi strawberry Gen Z sekarang ni kan memang tak ada Facebook. Tapi kita still memerlukan sebab kan alumni matang, kalau mulai matang yang atas sikit tu, yang lama 2002 ke bawah tu masih lagi menggunakan FB. Dan itulah sumber maklumat yang mereka selalu tonton dan selalu tengok kan. Dan kita ambil maklum, sekarang kita buat pembahagian mana-mana video yang kita nak paparkan dengan hype, dengan banyak aktiviti, kita akan pertonton di TikTok. Kan, tapi yang lebih informatif kan, kita masih lagi menggunakan YouTube dan juga Facebook lah. Kan, sebabkan kita nak menaikkan dia punya kadar rating dia lah tu kan. Untuk alumni yang kita setiap kali kita berjumpa dengan alumni kan, contohnya program jejak alumni kan, memang kita akan sentiasa mengambil footage kan, untuk kita dapat satu inspirasi pada mereka lah kan. Sebelum konvo dulu, kalau macam perasan, kita pun ada buat sidang bingkisan alumni daripada alumni prominent kan, daripada Datuk Nazili, daripada Datuk Jamulelail kan, daripada Zahin, daripada Superfood, dan juga Safwan Dizandra kan. Kita nak tunjukkan mereka kan. Dan semasa Alumni Homecoming pada Julai lepas, kita pun cuba tengok siapa ni Nurul Syuhada kan, video mencapai lebih sejuta lah dia punya yang view video dia kan. So saya rasa generasi baru mungkin tak kenal kan, tapi generasi kami masih lagi lah tahulah Nurul Syuhada kan, pernah jadi satu ikon TV3 pada zaman dahulu lah kan. Cuma saya rasa media sosial ni memang kita perlu uruskan dengan elok, gunakan dengan sebaik mungkin kan, biar dia tak nak jadi dia satu macam ketidakseimbangan lah kan. Kadang-kadang tu digital dan juga nilai kemanusiaan tu kita nak gunakan sebaik mungkin agar dia tidak disalahguna lah kan. Setakat ni itu memang medium yang kita gunakan, cuma kan adakah ia berkesan sepenuhnya? Mungkin tidak. Sebab saya rasa, saya suka Cik Fizi cakap tadi dari segi liputan, ada liputan lokal, ada liputan kebangsaan, ada liputan international kan. Kadang-kadang tu alumni ni tak sedar yang video kita tu masih lagi dalam tampuk yang sama. Dia tak pergi meluas lagi kan. Mungkin kita perlu fikir satu inisiatif lah kan. Mungkin kena beli market ke, boleh dipenetrate kan ke lebih luas lagi lah kan. Tapi setakat ni dengan apa yang ada tu, macam kita gunakanlah kita mengharapkan alumni yang baca dia akan sebarkan kepada alumni lain. Biasanya kalau kita dah acknowledge, kita dah view kan, dia memang akan pergi ke rakan-rakan kita yang lain, yang dah view, dan kita like pun dia akan jadi double, dia akan like ke rakan-rakan yang lain. Itu je lah medium tu yang kita gunakan setakat ni lah. Betul dan kita lihat pun memang media sosial ni boleh jadi bukanlah berkesan sepenuhnya, tetapi berkesan untuk kita menyebar luaskan informasi ataupun hebat-hebat terkini berkenaan dengan perkembangan universiti, keterlihatan ataupun visibility lah untuk universiti dan juga pusat alumni sendiri. Dan mungkin tadi Dr. Zul ada sebutkan tentang homecoming, apa nama Alumni Homecoming yang memang saya rasa dah beberapa tahun tidak dibuat, dan pada tahun ini Julai lepas dibuat ataupun diperkenalkan semula dalam konteks di UMT. Dan ada juga program-program yang lain yang dibuat bersama dengan alumni seperti Candak Sotong Perdana bersama dengan alumni, dan juga program-program lain yang saya rasa di pusat alumni ada engagement yang dibuat bersama dengan alumni untuk kita kekalkan ataupun untuk pastikan ada lagi bonding di antara pihak pusat alumni dan juga universiti bersama dengan alumni-alumni yang mungkin berada di hampir ataupun mungkin jauh, dan juga di pusat alumni pun saya rasa ada ziarah-ziarah, kadang-kadang lawatan ataupun contoh ada program di Kuala Lumpur, kita engaging dengan alumni-alumni kita yang berada di Kuala Lumpur dan sebagainya. Itu untuk ada lagi kita katakan connectivity ataupun networking bersama dengan alumni-alumni, tak kiralah prominent industri ataupun tidak, tetapi andai kata mereka ini bersemangat untuk menyumbang kembali kepada universiti, why not kan. Jadi mungkin sebagai penutup kepada cerita kita ataupun episod podcast kita pada hari
kali ini, iaitu bagi podcast Asari Idaman mempersiapsaga mahasiswa sebagai bakal alumni yang hebat. Mungkin kita dapatkan pesanan terakhir daripada kedua-dua panel kita pada hari ini, iaitu pesanan kepada mahasiswa yang bakal menjadi alumni tidak lama lagi. Tak kira lah tahun depan dia nak graduasi ke, 2 tahun lagi ke, ataupun baru masuk bulan 10 lagi ke. Pesanan daripada untuk mereka ini, mungkin kita mulakan dengan Cik Hafizi dululah. Okey, bagi saya, macam saya ulas tadi, sikap kekitaan ataupun dia punya sense of belongings tu perlu tanam daripada sebelum grad. Sebab melalui program-program yang sebelum mereka grad ni lah, mereka akan ingat kita. Dan ingat kita, maka mereka akan menyumbang kembali kepada kita. Itulah pandangan saya itu. Bagi saya, jadilah alumni yang dikenang kerana sumbangan. Itu penting. Bukan sekadar kenangan. Dalam masuk tu. Okay. Sebab kita ni jadi duta kecil yang membawa nama UMT. Dan kemana pun kita pergi, gunakan ilmu, gunakan sasiah, nilai yang kita perolehi daripada pembelajaran kita di kampus untuk menyinari masyarakat. Dan kita bukan sekadar menghasilkan graduan, tapi kita sebenarnya melahirkan legacy atau melahirkan generasi. Kan, saya sebenarnya pun di akhirnya Fizi, saya nak promote sikit lah sebenarnya kan. Sebenarnya setiap kali Cam juga dia baru konvo, kita pun ada buat satu macam mafla alumni, kan, mafla alumni. Dia buat khas masa konvo kan. Benda ni adalah satu macam ingatan yang secara lahiriah, secara zahirlah kan, untuk kita tengok sebagai kenangan untuk kita masih lagi mengingatkan kita dengan UMT kan. So sekali lagi saya cakap, gunakan ilmu, sasiah dan nilai yang diperolehi di kampus tu untuk kita menyinari masyarakat. Dan kita sebenarnya bukan sekadar kita menghasilkan satu graduan, tapi kita nak hasilkan satu tenaga kerja, satu legacy yang sangat berguna di masa akan datang. Ya, dan itulah pesanan yang diberikan oleh kedua-dua panel kita pada hari ini, yang mana kedua-duanya memfokuskan tentang wahai alumni, sumbanglah kembali pada universiti, datanglah. Dan kita pun ada pelbagai inisiatif yang kita lakukan dalam kita nak merantai, mengikat ataupun kita menambat segala hati dan juga jiwa alumni untuk kembali menyumbang kepada universiti kita sendiri. Dan saya cukup tertarik dengan kata-kata Dr. Zul berkenaan dengan jadilah alumni yang dikenang, bukan sebagai kenangan. Dan oleh itu, itulah rangkuman ataupun kita katakan rumusan bagi podcast pada kali ini, iaitu bagi podcast Asari Idaman mempersiapsiaga mahasiswa sebagai bakal alumni hebat. Mungkin kita akan jumpa lagi pada masa akan datang. Dan oleh itu sahaja untuk episod kali ini. Assalamualaikum, bye bye.